Tanah tu selagi ada bahagian dan belum dijual, tapi kalau siapa yang usahakan adik-beradik boleh ambil hasilnya, disebabkan orang yang usahakan adik-beradik. Jika disewakan saja baru bagi. Boleh juga buat kaedah macam ni. Kalau tanah pertanian pada saya okeylah kalau ada hasil. Kalau ialah siapa yang usahakan bagi dekat dia. Okey juga tu sebenarnya. Saya setuju dengan cadangan ni. Cuma kalau kata masih nama arwah, mungkin pada saya kena tengok satu sudut lain pula lah. Yelah mungkin boleh bagi sebab dia boleh jadi macam ni. Pernah ada kes lah, saya ada pernah kes macam ni. Dia usahakan, lepas tu bila bapa dia meninggal, adik-beradik lain semua nak tuntut pula bahagian. Dia boleh jadi macam ni. Jadi balu dengan anak-anak ni dia rasa macam tak seronok lah. Kenapa pakcik dengan makcik dia buat macam ni pula lepas bapa dia meninggal. Benda ni pernah terjadi. Sebab itulah pada saya seeloknya selesaikan bagi habis je. Biar satu nama je.